Pernah tak anda terfikir, kenapa masyarakat kita ni macam ada kelas-kelas atau lapisan-lapisan tertentu? Hari ni, kita akan kupas satu konsep sosiologi yang menerangkan semua ni, stratifikasi sosial. Okey, jom kita mula dengan satu soalan. Cuba bayangkan dua orang yang kaya raya. Seorang dapat semua kekayaannya sebab warisan keluarga. Seorang lagi pula, dia bina semuanya dari kosong. Soalannya, pada pandangan anda, siapa yang lebih layak dengan kekayaan tu? Sebenarnya kan, tak kira apa pun jawapan anda, dari sudut sosiologi, tak ada yang betul atau salah. Yang menariknya ialah, macam mana jawapan kita ni boleh jadi berbeza-beza ikut budaya dan zaman. Perdebatan tentang siapa yang layak jadi kaya, siapa yang layak berkuasa, inilah sebenarnya intipati kepada stratifikasi sosial. Jadi, apa benda sebenarnya stratifikasi sosial ni? Jom kita bedah siasat. Senang cerita, stratifikasi sosial ni macam istilah fancy dalam sosiologi untuk ketidaksamaan. Ia adalah sistem yang masyarakat kita guna untuk kategorikan orang dan susun mereka dalam satu tangga hierarki. Hampir semua benda, dari status sosial kita sampailah keperluan kerja, semuanya dipengaruhi oleh sistem ni. Okey, so macam mana sistem ni berfungsi? Ahli sosiologi dah kaji dan mereka jumpa 4 prinsip utama yang jadi asas kepada semua ni. Jom kita tengok satu-satu. Prinsip nombor 1, benda ni ada kat mana-mana tapi bentuknya lain-lain. Setiap masyarakat, tak kisahlah kat mana pun, mesti ada hierarki dia. Cuma, apa yang buat seseorang tu tinggi atau rendah tu yang berbeza. Ada tempat, orang tua paling dihormati. Ada tempat lain pula, siapa paling banyak duit, dialah raja. Yang kedua, dan ni penting, stratifikasi ni bukan pasal individu, tapi pasal struktur masyarakat tu sendiri. Cuba fikir macam main monopoli. Permainan tu sendiri dah ada peraturan yang bagi kelebihan pada siapa yang dah ada banyak harta. Bukan sebab pemain tu lagi bijak, tapi sebab peraturan permainan tu dah memang macam tu. Begitulah juga dengan masyarakat kita. Dan petikan ni memang tepat sekali. Ia tunjukkan betapa besarnya kesan struktur masyarakat ni pada peluang hidup kita. Tak kiralah kita ni rajin ke, pandai ke, tempat awak bermula dalam hidup sangat-sangat menentukan ke mana awak akan pergi. Prinsip ketiga, benda ni diwarisi turun-temurun, selalunya kan kedudukan sosial kita ni diwarisi dari mak ayah kita. Memanglah ada orang boleh naik kelas, kita panggil ni mobility sosial. Tapi realitinya, ramai yang kekal dalam lingkungan sosial yang sama macam keluarga mereka. Dan yang terakhir, ni mungkin yang paling penting sekali. Stratifikasi ni bukan pasal duit atau kuasa semata-mata, tapi ia pasal kepercayaan. Ingat tak soalan kita mula-mula tadi, pasal siapa yang layak? Kepercayaan budaya kita lah yang bagi jawapan tu. Masyarakat kita justify atau halalkan hierarki yang ada dengan cakap, oh memang patut macam ni, ini adil. Kalau tak ada kepercayaan ni, sistem ni dah lama dah runtuh. Okey, kita dah faham 4 prinsip asas dia. Sekarang, jom kita tengok pula macam mana ahli sosiologi kelaskan sistem-sistem ni. Secara kasarnya, ada 2 jenis utama, sistem terbuka dan sistem tertutup. Beza dia memang ketara. Fikirkan macam ni. Sistem tertutup ni sangat rigid, sangat tegar. Susah sangat nak ubah kedudukan. Status awak ditentukan masa lahir dan titik. Sebaliknya pula, sistem terbuka ni lebih fleksibel. Ia benarkan pergerakan dan kedudukan sosial awak lebih bergantung pada apa yang awak usahakan sendiri. Jom kita tengok contoh-contoh sebenar pula. Macam mana teori ni nampak dalam dunia kita. Kita akan sentuh pasal sistem kasta, sistem kelas dan satu idea yang sangat popular iaitu meritokrasi. Kalau sebut je sistem tertutup, contoh paling klasik mestilah sistem kasta. Mungkin yang paling kita kenal ialah sistem kasta di India. Walaupun secara rasmi dah tak berapa kuat, tapi kesannya, legasinya masih wujud lagi terutamanya kat kawasan-kawasan luar bandar. Secara tradisinya, sistem kasta India ni bahagikan masyarakat kepada 4 warna utama ni. Dan kasta ni bukan setakat tentukan kerja awak apa tau. Ia kawal hampir semua benda dalam hidup, sampaikan dengan siapa awak boleh kahwin pun dah ditetapkan. Itu yang kita panggil endogami, kahwin dalam kumpulan yang sama je. Tapi sistem tertutup ni bukan kat India je. Banyak lagi contoh lain. Dulu kat Eropah, zaman feudal, ada golongan bangsawan, paderi dan orang biasa. Lagi dekat dengan zaman kita, ada sistem apartheid ke Afrika Selatan dan undang-undang Jim Crow ke Amerika. Dua-dua ni sistem tertutup yang berasaskan kaum. Okey, lawan kepada sistem tertutup tadi ialah sistem kelas. Ini contoh utama sistem terbuka. Dalam sistem ni, kedudukan awak bukan 100% sebab kelahiran. Ia campuran antara status yang diwarisi dan apa yang awak capai sendiri.
Sebab tu ada mobility sosial. Macam kat Amerika Syarikat, sempadan antara kelas tu tak berapa jelas, dikabur sikit. Dan sistem kelas ni selalunya memang dikaitkan rapat dengan idea meritokrasi. Inilah idea di sebalik American Dream tu kan. Sesiapa pun boleh berjaya kalau kerja keras, tak kira dia datang dari mana. Secara teorinya, kalau awak berbakat dan rajin, awak boleh naik ke atas. Tapi, betul ke macam tu? Sejauh mana meritokratik sebenarnya sistem ni? Kat sinilah isunya. Sebab idea meritokrasi ni walaupun bunyinya bagus, ia juga boleh jadi alasan untuk menghalalkan ketidaksamaan. Kita jadi percaya, yang kaya tu memang layak, yang miskin tu salah diri sendiri. Kita terus lupa pasal halangan-halangan lain yang wujud dalam sistem tu sendiri. Jadi, penting untuk kita faham, terbuka dengan tertutup ni bukan macam hitam dengan putih. Sebenarnya, ia satu spektrum. Fikirkan ia macam satu garisan dan kebanyakan masyarakat kat dunia ni berada di tengah-tengah garisan tu, bukan di hujung. Dalam sistem yang lebih campur-campur ni, kita selalu nampak satu benda yang ahli sosiologi panggil ketakkonsistenan status. Maksudnya apa? Maksudnya, kedudukan kita dalam masyarakat ni bukan diukur dengan satu benda je. Ia gabungan banyak benda. Pendapatan, pendidikan, pangkat. Dan kadang-kadang, banyak benda ni tak selari. Contoh paling senang, seorang profesor universiti. Pendidikan dia sangat tinggi, orang pandang mulia kerja dia. Tapi, gaji dia mungkin tak seberapa. Nampak tak? Ada benda yang naikkan status dia, ada benda yang turunkan status dia. Inilah yang menunjukkan betapa kompleksnya kedudukan sosial kita ni sebenarnya. Dan kalau kita tengok sekeliling, memang banyak negara yang sistemnya bercampur. Britain contohnya, ada sistem kelas, tapi pada masa yang sama, masih ada lagi saki-baki sistem bangsawan. Dulu pun, Kesatuan Soviet kononnya tak ada kelas, tapi hakikatnya ada hierarki yang sangat jelas berdasarkan kuasa politik. Jadi, apa kesimpulannya? Stratifikasi sosial ni memang wujud dalam setiap masyarakat. Tak kisahlah ia tegar macam sistem kasta atau lebih fleksibel macam sistem kelas, ia tetap membentuk peluang hidup kita. Dan ia bertahan bukan sebab duit je, tapi sebab kepercayaan yang kita semua pegang. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Dalam masyarakat anda sendiri, apakah kepercayaan yang membuatkan hierarki yang ada sekarang nampak normal dan diterima?